Saya ada pemanggil saudara. Halo. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Hidayat. Ya, saya. Alhamdulillah. Jauh beza Muhammad Hidayat. Jauh? Jauh beza Muhammad Hidayat dengan SBBN. Jauh beza Muhammad Hidayat dengan 3 wanita yang tadi tu Jauh Jauh beza. Cikgu. Ya, saya. Alright. Tajuk kita pasal bunuh. Bunuh. Sebenarnya bunuh ni luas. Luas, yalah. Bunuh semangat. Betul. Bunuh nyamuk, bunuh ni. Okey, saya nak tanya satu perkara lah. Okey. Cikgu pernah cakap dengan saya pasal benda-benda gaib ni. Okey. Benda-benda gaib ni ada setengahnya dibuang, disimpan, dibunuh, di apa. Bagaimana cikgu? Saya tak faham. Mungkin boleh jelaskan lagi. Mungkin ada setengah pengamal perubatan bila benda-benda halus ni dia dibunuh. Boleh ke? Macam mana cikgu? Ataupun Okey. Jadi saya cakap dari sudut yang pengalaman saya lah boleh lah. Yang saya lah. Yalah. Okey. Kalau kita tengok Abang Ismail banyak di lama-lama perkongsian video macam YouTube tu. Banyak pengamal perubatan alternatif lah. Saya nak sebut Islam, saya tak berani sebab kalau Islam sepatutnya akhlak dia baik lah. Okey. Maksud saya dah selalu ulang, kita ni kena menghormati dan meletakkan sesuatu pada tempatnya lah. Maknanya kita tak boleh zalim lah kepada mana-mana makhluk. Sekalipun makhluk tu bukan beragama Islam. Okey. Malah kalaupun mereka ni menunjukkan penentangan terhadap kita, masih lagi perlu kita bagi peluang. Falsafah saya sendiri Abang Isma, kalau ada 100 cara untuk saya membantu menyelesaikan masalah seseorang, 99 adalah menggunakan diplomasi. Dengar tu cara tulis. Walaupun sekali lagi saya apa lupa. Walaupun bukannya tu. Kalaulah ada 100 cara. Kalaulah ada 100 cara untuk saya menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah, 99 cara adalah dengan cara diplomasi. 99 cara adalah cara diplomasi. Wow. Ya. Itu bukan untuk benda-benda halus tu, untuk manusia pun itu terbaik Itu yang terbaik sebenarnya. Okey. Good. Sebab kita tak tahu Abang Ismail sebenarnya. Katalah kita main nombor lah malam ni Kita mungkin dah mencuba sampai 10 cara diplomasi. Kita tak tahu boleh jadi pada cara ke-11 atau ke-12 baru orang berubah fikiran. Betul. Boleh jadi pada cara yang ke-99. Betul. Tapi kalau kita ikut logik akal lah, kalau dah 99 cara tu maknanya memang dah terlalu lama lah. Jadi orang kata apa, memang satu lagi prinsip yang kita kena pakai, memanglah sabar itu ada hadnya. Jadi nak tak nak memanglah terpaksa. Tapi saya percayalah, saya setakat ni yang saya jumpa tak adalah yang sebegitu degil, yang sebegitu keras. Kalau manusia lah kita lagi mudah lembut. Manusia lagi mudah lembut daripada jin. Lembut. Ya, sebab kita ni manusia, kekuatan kita pada akal. Dan jin kekuatan dia kepada kekuatan fizikal. Jadi kalau dengan jin ni dia nak tengok apa kekuatan fizikal kita. Tapi tetaplah kita kalahkan dia dengan kekuatan akal. Kalau manusia ni menggunakan kekuatan akal kita, insya-Allah kita boleh mengalahkan dia. Keras macam mana pun lembut juga akhirnya. Sebab tu Abang Ismail, yang saya minta dengan Abang Ismail malam tu lagu Tafakur kan, Zikra tu. Sebenarnya lagu tu ada banyak sangat sejarah dalam hidup saya lah. Dan lagu tu sebenarnya telah berjaya membunuh ego saya tu. Ya ke? Mungkinlah. Saya tak yakin. Maknanya saya percaya sebelum Muhammad Hidayat menjadi manusia yang lembut begini, bukan pondan tapi lembut begini. Ni lembut ni. Saya suka. Saya kalah dengan orang yang lembut. Saya kalah dengan orang yang lembut. Saya takkan mengalah dengan orang yang kasar.
okey. Faham. Tapi bila saya kalah, maknanya mungkin apakah titik perubahan anda menjadi seorang yang macam ni? Mungkin ada sejarah pasal lagu tadi ke, ataupun silakan. Okey. Sebenarnya memang saya punya perjalanan ni orang kata excellent lah, macam kebanyakan daripada anak-anak muda zaman sekarang lah. Maksud saya kalau generasi yang atas sikit daripada saya, mungkin keluarga kurang mampu untuk menyara persekolahan mereka tapi saya walaupun kesusahan tu ada, tapi peluang untuk bersekolah tu orang kata tak ada masalah lah. Dan apabila saya menjejakkan kaki ke sekolah menengah, saya masuk ke sebuah sekolah bersama penuh. Jadi orang kata kalau dari segi laluan untuk kerjaya tu memang sangat cerah lah. Sebab kita memang konon-kononnya cream of the cream lah. Tak faham? Cream of the cream maknanya yang terbaik di kalangan yang terbaik. Dalam adik-beradik? Bukan. Di kalangan cerdik pandai. Okey. Kalau anak ada anak-anak bangsa kita yang berjaya menjejakkan kaki ke sekolah-sekolah bersama penuh, maksa rendah samaran dan sebagainya tu, kita gelarkan mereka cream of the cream. Jadi maknanya satu hari nanti memang kerja-kerja yang profesional yang hebat-hebat seperti engineer misalnya, doktor, dan sebagainya, memang mereka lah yang tempat duduk mereka lah. Tapi satu yang saya dapati kurang sewaktu saya 5 tahun di sekolah menengah ialah saya kurang mendapat bimbingan dari sudut agama. Nasihat-nasihat yang seperti saya sedang beri kepada kawan-kawan sekarang. Jadi titik perubahan bermula ketika saya sebaik saja selesai SPM. Tahun 1996 tu, buat kali pertamanya saya diajak oleh ayah ke surau. Masa tu sebab ulang sekali lagi, buat kali pertamanya. Ya, buat kali pertamanya setelah 5 tahun saya berada di sekolah berasrama penuh. Okey. Maknanya selama 5 tahun tu saya memang sebab jauh daripada keluarga, saya jarang balik. Jadi kalau ada cuti-cuti pun saya tumpang rumah kawan, pergi rumah saudara dan sebagainya lah. Jadi dan buat kali pertama lah juga saya merasai sejuknya suasana kalau kita betul-betul dapat menghayati sepenuhnya kehidupan di surau, di masjid, kita solat berjemaah dan sebagainya lah. Tapi masa tu belum sampai lagi titik perubahan sebenar lah dalam kehidupan saya sebenarnya. Dia bermula dalam salah satu malam awal-awal ketika arwah ayah saya ni mengajak tu, ada satu kuliah maghrib. Dalam nama ustaz tu saya masih ingat lagi, Ustaz Isyamuddin. Saya cuma tak ingat nama ayah dia lah. Ustaz Isyamuddin ni malam tu bercerita tentang kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara perkara lah yang menyebabkan hati saya betul-betul terpukul, jiwa saya betul-betul terpukul adalah kata-kata daripada ustaz ni, iaitu tulis semua. Dia kata ustaz ni, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah menyentuh muka, pernah menyentuh muka orang lain. Walaupun dalam keadaan yang bagaimana marah pun. Jadi sebenarnya Abang Ismail, kalau kita tengok budaya di sekolah-sekolah berasrama penuh ni, budaya buli-membuli itu memang jadi makanan harian lah. Itu waktu saya bersekolah, saya tak pasti dah pula sekarang, tapi bila saya jadi cikgu ni, saya dengar perkara yang sama masih berterusan, masih berlaku. Jadi masa itulah saya rasa macam walaupun saya buat perkara itu, saya pernah melakukan perkara itu untuk kebaikan, tapi bila ustaz menyebut walaupun dalam keadaan marah tu, saya memang sangat rasa terpukul lah. Dan sejak itulah bermulanya titik perubahan dalam hidup saya. Saya rasa daripada seorang yang kasar, daripada seorang yang
tidak memberi manfaat kepada orang lain, saya nak berubah menjadi seorang yang lebih bermanfaat. Itulah titik perubahan dia berlaku pada tahun 1996 sebelum saya melanjutkan pelajaran ke universiti. Okey, baiklah. Itulah perkara-perkara yang saya rasa cukuplah. Kata apa, 17 tahun saya membuat kesilapan, walaupun orang kata tak apa, kita baru nak belajar hidup, tapi saya rasa 17 tahun adalah 1/3 daripada hidup saya. Yelah. Jadi kalau saya tak berubah pada masa tu, bila lagi saya nak berubah? Baiklah. Itu dia 96 ya. Saya mula jadi DJ 95. Okey. Lepas tu tadi Abang Ismail tanya pasal bunuh-bunuh ni kan. Okey. Jadi berdasarkan apabila saya berada di universiti, masa tu saya di tahun akhir di universiti, saya mula belajar sedikit demi sedikit secara sendiri sebenarnya. Oh, sendiri ya? Ya, yang mengajar saya sebenarnya adalah pengalaman apabila saya gagal membantu. Contohnya saya ada cuba menolong orang menangkap toyol. Oh, okey. Ini contohlah. Okey, jadi saya cuba menangkap toyol tu berdasarkan pembacaan. Oh, pembacaan ya? Saya baca, saya cari jawapan macam mana, ada yang kata guna kata hijau lah dan sebagainya lah. Tak boleh ada macam-macam lah. Tak boleh ada laluan udara dan sebagainya. Letak duit dalam Al-Quran dan sebagainya. Tapi apabila 2-3 kes terawal tu gagal, saya rasa benda tu kita tidak boleh, saya tidak akan berjaya dengan cara saya meniru orang, meniru kaedah orang. Jadi saya bina sendiri, saya cari sendiri, dan alhamdulillah hari ini saya boleh, orang kata boleh tangkap, macam kita tangkap cicak dekat lipas tu lah, Abang Ismail. Ya ke? Ya Abang Ismail. Ada dekat luar rumah pun ada dalam botol tu 2 ekor tu. Dekat luar rumah sekarang pun ada dalam botol 2 ekor Ini contoh Abang Ismail. Contoh. Saya sebut ni sebab saya nak jadikan contoh. Sebab masa saya tangkap tu bulan lepas di Taman Seri Rampai, orang yang meminta bantuan saya ni memang minta saya buat yang sepatutnya lah, sebab dia kata dah ribuan duit dia hilang. Jadi saya kata tak apa, biar saya balik, saya nak tengok apa yang terbaik untuk dia lah. Jadi sampailah ke hari ni dah sebulan lebih dah saya dengar dia asyik duduk menangis, dia dekat dalam botol tu, saya kesian pula. Ya. Saya kesian. Tapi saya kata dekat dia, saya akan lepaskan dia, tapi dengan janji tolonglah berubah, sebab kalau dia tak berubah, dengan saya dia lepas, tapi saya bimbang dia dibunuh oleh orang lain. Itulah tu. Jadi saya sebab dia beragama Kristian tau, Abang Ismail. Oh, ada toyol beragama Islam. Toyol ada yang beragama Islam. Tapi sebenarnya itulah kita ni manusia, terutama kita yang beragama Islam ni, kita lah yang sebenarnya menyebabkan makhluk lain jadi sesat. Okey. Sebenarnya bukan setan tu sangat yang membuatkan kita sesat. Kita sebenarnya yang zalim. Jadi saya sebenarnya mengambil peluang lah, sementara mereka masih dalam tawanan saya ni, saya berdakwah lah. Jadi sebab tu saya tak letak dia jauh daripada rumah saya letak dekat, supaya kalau saya solat, kalau saya berjumpa dengan kalau ada sesiapa yang berjumpa dengan saya, sambil-sambil dengar saya bersembang tu, dia pun dengar juga. Jadi saya minta lah Allah SWT lembutkan hati dia. Masya Allah. Dia 2 beradik tu, Abang Ismail. Muhammad Hidayat. Seriau bulu roma saya habis naik sampai ke tengkuk-tengkuk. Oh, macam tu pendekatan anda ya. Dahsyat. Ke awak ni, Muhammad Hidayat ni memang 7 benda ajaib di Bapakku FM. Tak adalah saya lah meletakkan secara gurau pun, secara perumpamaan pun, insya-Allah lah semoga kita kenang sampai bila-bila. Benda yang baik. Okey, baiklah. Saya tanya balik. Berkemungkinan besar ke kalau Muhammad Hidayat, toyol tu ada nama ke? Saya tak tanya nama Nabi Ismail, tapi saya tahu dia, dia dah cakap dia bosan.
Dia bosan buat kerja-kerja jahat ni. Lepas tu dia kata daripada aku mencuri dan ada kemungkinan ditangkap oleh orang lain, baik aku masuk dalam botol ni. Masa tu saya buka tudung botol tu lah. Jadi dia merangkak masuk dalam botol tu, saya pun tutup. Saya kata tak apalah, duduk dalam ni. Tapi saya bekalkanlah dia makanan sebab saya takut dia kebuluran. Makanan dia apa? Makanan dia yang saya masukkan tu ada kemenyan Arab. Abang Ismail? Kemenyan Arab? Kemenyan Arab. Tapi bukanlah kemenyan yang kita bakar. Kemenyan yang masih belum dibakar tu. Tapi saya kesian sebab masa saya macam ni sebab kaedah tuan dia memanggil dia sebelum saya tangkap tu memang dengan memberi makan kemenyan Arab tu. Tapi kalau dengan saya tak bagi makan. Saya cuma membakar kemenyan tu supaya dia muncul. Waktu dia muncul tu, dia duduk dekat dupa kemenyan tu. Dia punya lidah tu macam kita suka tengok makanan yang sangat sedap lah. Dua ekor tu. Lepas tu saya kata dia jangan makan sikit pun, saya kata, sebab ini bukan untuk tujuan makan. Jadi lepas saya tanya apa semua, dia pun merangkak dua-dua tu masuk dalam botol tu. Okay, saya kata tak apalah, saya bukannya zalim sangat. Saya kata saya letak ni, nanti kita buat keputusan kemudian. Itulah dia pasal dekat luar tu. Kawan-kawan pun ada yang dekat sini yang ada kebolehan yang tahu dah saya buat itu. Dia kata kesian dia orang lepaskan. Saya kata ya, memang itu pun niat saya. Saya bukannya nak membunuh, saya kata. Ya, sesuai dengan tajuk kita malam ni, Abang Ismail. Itulah, saya bukan apa. Soal bunuh-bunuh benda kasar ni kat surat khabar berlambak-lambak. Ya. Bunuh-bunuh benda kasar kalau tengok surat khabar. Sebenarnya bila kita tengok pengamal-pengamal perubatan alternatif membunuh, betul dia orang memang betul-betul membunuh. Tapi tak terfikir ke kita kalau kita teruskan sikit lagi kita punya dakwah kita, apa kata kalau dia masuk Islam dengan redha sebab dia melihat kebaikan akhlak kita. Masya Allah. Jadi besarnya pahala Abang Ismail, sampai orang kata apa, kita ni tak mampulah lagi. Kita pun rasa sangat kerdil lah kalau dia mengucap tu, sebab bersama-sama dia selalunya Abang Ismail. Dia akan ikut dengan kawan keluarga dia sekali. Akan ikut dengan dia punya, katakanlah kalau dia tu adalah pembesar atau raja di kalangan dia, dengan rakyat jelata dia sekali. Masya Allah. Berapa besar pahala kita dah buat. Itulah saya pun ambil peluang kat sini, saya nak menyeru pengamal-pengamal perubatan alternatif supaya mengelaklah daripada membunuh makhluk lain. Elakkan, sebab kita buat tu mungkin untuk kemasyhuran dunia, untuk orang tengok kita hebat, boleh bunuh jin. Kita dapat kepuasan. Tapi dari satu sudut di alam sana mereka menganggap kita sebagai pembunuh. Mereka tidak akan hormat kita. Tapi kalau kita menangguhkan hukuman tu dengan sebab kita berdoa supaya Allah SWT sendiri yang melembutkan hati mereka, insya-Allah kita akan duduk dalam senarai orang-orang terhormat di kalangan mereka. Masya Allah, Masya Allah. Dalamnya ilmu ini, Masya Allah, Masya Allah. Wow, tidak terfikir oleh saya benda-benda beginilah. Tidak, sebab tidak di mata kasar orang seperti saya kan. Tidak ada kan. Sebab macam ni Abang Ismail, pemahaman tentang alam jin ni sebenarnya mula-mula yang pertama sekali, alam mereka sama dengan kita. Kalau kita berjaya membentuk pemikiran yang sama macam tu, macam kita tahu apa yang ada kat dunia kita, dia juga ada. Itu adalah permulaan kepada kita nak, orang kata, selangkah ke alam jin lah, untuk kita belajar tentang alam mereka. Masya Allah, Masya Allah. Cuma kelainannya Allah SWT tak menciptakan alam dia untuk kita dapat tengok secara zahir. Itu saja. Macam juga kalau macam contoh tadi kan Abang Ismail saya sebut tentang pengamal perubatan alternatif yang membunuh ni. Dia tak terfikir ke anak, isteri kepada jin tu yang akan kehilangan, kalau anaknya hilang bapa, kalau isteri hilang suami dia. Adakah akan berlaku proses penuntutan bela contoh tadi? Tentu. Sudah tentu. Dengar tu saudara. Sudah tentu. Sebab tu Abang Ismail,
Isma, kalau terpaksa hukuman bunuh dilaksanakan, saya selalunya akan panggil seluruh suku sakat dia. Seluruh suku sakat dia ni, saya tak nak ada satu pun yang terlepas dari mendengar pengakuan dia bahawa dia memang takkan berubah. Tapi itu berlaku di awal-awal penglibatan saya dalam bidang ni lah. Tapi sejak akhir-akhir ni saya percaya hukuman yang sama saya tak mungkin lagi lah akan buat, sebab saya pun belajar dari pengalaman lah, macam saya cerita tadi. Saya belajar dari pengalaman. Saya kesian tengok bila ada satu kes di, saya tak pasti lah, ada satu kampung Jai, Sungai Jai ke apa. Abang Ismail pernah dengar tak? Di mana tu? Di kalau kita nak pergi ke Negeri Sembilan, kita pakai jalan lama tu. Dekat Nilai, kawasan Nilai apa semua tu. Macam tu lah. Satu kes tu saya terpaksa mengambil tindakan tu. Saya ingat tahun tu dalam tahun 2000 ke tahun 99 macam tu lah. Bila saya terpaksa ni, anak yang jin yang saya terpaksa bunuh tu, dibawa oleh ketua kampung dia. Dia pegang anak lelaki yang dibunuh tadi tu. Dia cakap kat saya, cikgu, sekarang cikgu dah bunuh ayah dia. Masya Allah, badan saya menggeletar. Dia tak ada siapa nak jaga dia, cikgu. Anak ini tak ada siapa nak jaga. Sekarang dia menjadi tanggungjawab cikgu untuk jaga. Masya Allah. Macam tu Abang Ismail. Jadi kan saya okey sebenarnya. Saya tak ada masalah. Saya kata okey, saya terima. Lagipun saya buat kerana Allah, saya kata. Saya boleh terima anak jin tu. Saya boleh terima untuk jaga dia. Cuma saya bukanlah orang yang terbaik untuk mendidik dia dalam alam, orang kata apa, dari segi persekitaran jin. Sebab saya manusia, saya kata. Jadi sudahnya apa yang saya buat ialah saya memanggil satu keluarga di kalangan jin yang tidak ada anak. Kemudian saya jadikan anak angkatlah kepada keluarga tu. Jadi macam itulah Abang Ismail, kehidupan mereka dengan kehidupan kita lebih kurang. Kalau kita memahami kehidupan dia, insya-Allah sebenarnya antara jin dengan manusia ni tak ada konflik. Dan ada satu ayat Quran berbunyi, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Sebenarnya dia dan kita sama-sama nak beribadah kepada Allah. Tidak perlu sebenarnya ada konflik antara kita dengan jin. Sebab masing-masing ada alam sendiri, ada kehidupan sendiri yang perlu dilalui. Jadi apa nak sibuk-sibuk dengan alam orang? Yelah. Kalau semua orang sibuk dengan alam jin, tak jadi alam kita sendiri contohnya. Betul, kan? Betul. Cuma orang-orang yang gifted, orang-orang yang tertentu. Tapi ilmu ini juga kita kena sedar, walaupun tidak kita menjerumus ke dalam, tapi kita kena sedarlah. Sebab macam yang cikgu yang Mama Hidayat cakap lah, apabila kita faham sedalam-dalam ilmu ini, akhirnya dia hanya akan kembali mengingatkan kita ke atas kebesaran Allah. Itu. Ya, yang tu yang sebenarnya. Itulah dia, kan. Itulah saya sejak yang panggilan malam Jumaat baru ni. Saya. Abang Ismail. Diorang kata saya mendapat, kalau lah diorang tu ada telefon lah, saya nak kata mendapat panggilan bertalu-talu lah. Mengucapkan terima kasih kerana memperbetulkan balik pemahaman manusia tentang alam mereka. Ya, saya malam Jumaat tadi memang saya menangis sangat-sangat teresak-esak. Saya tak, Kamal pun kantoi dengan Kamal. Saya tak tahulah, saya jadi sedih sangat. Kenapa Saya pun tak tahulah Wisma, tapi mungkin Allah SWT menghadirkan saya di Bapakku FM ni untuk sama-samalah kita berkongsi. Sebab kalau nak kira lah, saya bukan jenis berjaga malam sebenarnya Wisma. Saya tahu anda pukul 12, 1, 2 anda dah tidur. Paling lewat pukul 2 anda dah tidur. Saya tahu. Sebab saya cikgu Wisma. Yelah. Saya cikgu. Maknanya saya mesti dalam prestasi terbaik pada pukul 7.30 pagi tu dah masuk kelas, kan. Yelah. So prestasi terbaik. Tapi saya minta kekuatan daripada Allah. Yelah. Saya nak, walaupun saya sampai pukul 3, pukul 4 baru nak tidur apa semua, saya tetap boleh bangun bekerja. Dan saya boleh mengajar juga dalam keadaan terbaik. Sama juga, saya ada kelas saya 12 sampai 6. Kalau saya tutup kelas saya sampai pukul 2,
rugi kita tak dapat mendengar benda-benda macam baik macam ini. Ya, saya itulah. Tapi seronoklah kawan-kawan kita di Lubenan tu Abang Ismail kenapa? Sebab sekarang pukul 8 lebih. Itu pasal lah. Lepas tu kawan kita di US Soot bin Bongit tu pun sama juga. Baru pukul tengah hari dah dia orang. Itulah dia shock, itulah dia. Itulah tak apalah. Kita berkorban sikit Abang Ismail. Dan saya tak nak tanya banyak-banyak. Nanti cikgu kita akan jumpa lagi. Kita insya-Allah lah biar kita menjadi kawan, biar kita jumpa secara real. Biar ilmu itu mengalir lagi. Tak nak dia tumpah banyak-banyak. Saya nak ilmu tu mengalir cikgu. Ya insya-Allah. Saya faham tu. Sikit ya. Ya insya-Allah. Terima kasih banyak cikgu. Banyak lagi soalan saya tapi saya simpan. Tapi boleh tak Abang saya sebut satu? Silakan. Sebenarnya majlis kita di Felda Lepas Hilir ni, saya sendiri pun tak ada kaitan dengan orang-orang Felda ni. Yalah. Saya pun pendengar baru di Bapakku FM ni. Yalah. Saya nak mengajak seramai mungkin berada di Felda Lepas Hilir pada 10 dan 11 bulan nanti. Jadi tak apa kita berkorban sedikit, tapi ingat pengorbanan kita ni bukan semata-mata untuk Bapakku FM. Yalah. Tapi pengorbanan kita ni untuk Allah SWT. Untuk Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih banyak Muhammad Hidayat. Ya, sama Abang Ismail. Terima kasih banyak ya. Abang Ismail, lagu favourite saya tu. Yes. Kita akan dijemput. Bukan. Habis? Itu lagu ini yang berkaitan dengan apa yang kita sebut hari ni. Iaitu lagu Tafakur Zikra. Tafakur Tafakur Zikra. Terima kasih. Ya. Sama. Assalamualaikum Muhammad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.